Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Hari ini hari Rabu, 10 Jun dan hari ini kita akan menganalisis carta euro dan pound Britain untuk menilai potensi hala tuju pasaran. Sesi dagangan sebelumnya terbukti agak volatile bagi kedua-dua mata wang ini. Semalam pasaran perumahan Amerika Syarikat memberikan kejutan positif apabila jualan rumah sedia ada melonjak kepada 4,17 juta pada bulan Mei, sekaligus menandakan paras tertinggi dalam tempoh setahun dan melepasi jangkaan penganalisis. Data imbangan dagangan juga menunjukkan perkembangan yang memberangsangkan apabila defisit mengecil sebanyak 1,2% pada bulan April, didorong terutamanya oleh peningkatan ekspor minyak. Walau bagaimanapun, indeks keyakinan perniagaan kecil Amerika Syarikat mencatat bacaan di bawah jangkaan, menunjukkan masih terdapat beberapa kelemahan asas. Di sebalik isyarat yang bercampur-campur ini, dolar memperoleh momentum kenaikan yang kukuh dipengaruhi oleh ketegangan yang semakin memuncak di Timur Tengah. Situasi sekali lagi berada di ambang eskalasi penuh susulan serangan terbaru Amerika Syarikat terhadap sistem pertahanan udara Iran. Kedudukan darat dan pemasangan radar berhampiran Selat Hormuz sebagai tindak balas terhadap tindakan Iran menembak jatuh helikopter tentera Apache. Walau bagaimanapun, jelas bahawa Presiden Donald Trump tidak cenderung untuk memperbesarkan konflik itu, sebaliknya menyatakan kesediaannya untuk meneruskan rundingan diplomatik walaupun ketegangan semakin meningkat. Menariknya, harga minyak menunjukkan reaksi yang kecil terhadap perkembangan ini manakala dolar Amerika Syarikat mengukuh berbanding euro, pound Britain dan aset berisiko yang lain. Sekarang mari kita lihat kalender makroekonomi hari ini. Pada awal sesi dagangan, pedagang mungkin memberi perhatian kepada data pengeluaran perindustrian Itali. Walau bagaimanapun, laporan ini berkemungkinan diketepikan kerana ia kurang relevan bagi pedagang mata wang. Tumpuan utama akan terarah kepada data CPI Amerika Syarikat bagi bulan Mei. Unjuran konsensus menjangkakan kadar inflasi tahunan sebanyak 4,2% meningkat daripada 3,8% pada bulan April. Jika direalisasikan, ini akan menjadi paras tertinggi sejak April 2023 sekaligus mendorong Rizab Persekutuan untuk mempertimbangkan pengetatan dasar moneteri. Dari sudut bulanan, inflasi dijangka meningkat sebanyak 0,5% pada Mei selepas kenaikan 0,6% pada April. Kadar inflasi teras yang tidak mengambil kira harga makanan dan tenaga akan menjadi perhatian khusus. Ahli ekonomi mengunjurkan ia mencecah 2,9% tahun ke tahun, mencerminkan sedikit pecutan daripada kadar tahunan 2,8% yang direkodkan pada April. Senario ini meletakkan pengurusi baharu Fed Kevin Walsh dalam kedudukan di mana beliau mungkin perlu memberi isyarat hawkish kepada pasaran dalam mesyuarat FOMC pertamanya yang akan datang yang memihak kepada dolar Amerika Syarikat dan memberi tekanan kepada mata wang berisiko. Selain itu, dalam suasana ketegangan yang meningkat di Timur Tengah, terdapat petunjuk bahawa kenaikan dolar boleh berterusan. Senario ini berkemungkinan berlaku jika data hari ini jauh melebihi jangkaan penganalisis. Jika angka inflasi menepati unjuran, pasaran berkemungkinan tetap memberi reaksi tetapi tanpa panik. Namun begitu, agenda Fed mungkin berubah sekaligus mengurangkan kemungkinan pemotongan kadar faedah sambil memberi bayangan kepada potensi kenaikan kadar mungkin seawal September. Walau bagaimanapun, tempoh yang lebih berkemungkinan untuk pengetatan dasar mungkin berlanjutan hingga hujung tahun, mungkin pada Disember sekiranya ketegangan di Timur Tengah terus berlarutan. Beralih kepada analisis teknikal, carta 1 jam euro US dollar menunjukkan bahawa false breakout pada 1,1556 boleh mencetuskan penurunan ke 1,1529. Penembusan dan pengukuhan di bawah paras ini berkemungkinan akan menolak euro turun ke 1,1506 dengan potensi kelemahan selanjutnya ke 1,1480. Pada paras ini, saya mencadangkan agar pembelian dipertimbangkan di rebound dengan jangkaan pergerakan sebanyak 20 sehingga 25 pips. Kemasukan pembelian pada 1,1506 dan 1,1529 wajar dinilai selepas false breakout.
Jika aktiviti penjualan kekal lemah pada 1.1556 adalah lebih baik untuk menangguhkan penjualan sehingga harga mencapai paras rintangan semalam pada 1.1579 dan membentuk false breakout. Penjualan semasa lantunan pula relevan pada 1.1601 dengan sasaran pembetulan intraday sebanyak 20 sehingga 25 pips. Sekarang, beralih kepada pound Britain. False breakout pada 1.3405 akan menjana isyarat penjualan yang berpotensi menolak pasangan ini turun ke 1.3363. Jika aktiviti penjualan kekal lemah, penembusan di atas 1.3405 boleh membolehkan sterling memperoleh momentum kenaikan dengan harga naik ke 1.3441. Walau bagaimanapun memandangkan tiada laporan penting dari United Kingdom dalam kalender hari ini, kenaikan yang besar sebelum laporan inflasi Amerika Syarikat diterbitkan adalah kurang berkemungkinan. Hanya pada lewat hari nanti, jika data Amerika Syarikat menunjukkan inflasi semakin reda, pasaran mungkin menyaksikan kenaikan ke arah 1.3441 di mana penjualan selepas false breakout wajar dipertimbangkan. Penjualan semasa lantunan pula sesuai dipertimbangkan pada 1.3478 dengan sasaran pergerakan 30 sehingga 35 pips. Sebagai alternatif, pound boleh susut ke paras sokongan 1.3363. Penembusan di bawah paras ini yang didorong oleh angka CPI Amerika Syarikat yang kukuh boleh membawa pound Britain turun ke 1.3336 dan mungkin membuka ruang kepada penurunan lanjut ke 1.3307. Pada paras ini, pedagang disarankan untuk mencari peluang pembelian semasa lantunan dengan sasaran pembetulan sebanyak 25 sehingga 30 pips. Kemasukan pembelian pada 1.3336 dan 1.3363 hanya sesuai dipertimbangkan selepas false breakout. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.